Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, kita sekarang menerima lembu yang nombor 3 untuk dilapah. Ya. Ya, ramai apa. Kerja-kerja melapah akan bermula lah. Akan melapah, memotong-motong lah dia punya ni. Okey. Nombor 3 balon. Okey, tanpa berlengah-lengah lagi, kita teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 27 hari bulan 5. So hari ini jatuhnya hari raya korban dan lembu pertama daripada pusat sembelihan dah sampai ke sini, lembu nombor 3. Sekarang dia orang dah tengah memotong-motong dan masih lagi ada lagi lembu yang kedua ke yang keberapa tak tahu. Tapi sekarang ni yang ketiga. Okey, telah pun sampai lembu nombor 1 dan nombor 2 baru tiba daripada pusat penyembelihan dan akan dibawa turun lah untuk dilapah-lapahkan lah. Nombor 1 dan nombor 2. Nombor 3 ni. Ini nombor 3. Nombor 2. Lembu nombor 2 diturunkan untuk dia potong-potong. Kerja-kerja melapah ni sedang rancak dijalankan. Alhamdulillah. Kilo tadi dah. Dah cukup ni. Itu aku cakap dah ambil. Lembu tu kan. Tadi dah sini ambil. Yang ni belum. Tak makan belum. Kemol lagi. Saya pantau semua. Takut orang mau. Saya takut orang mau lagi kepala. Jadi saya pantau semua. Kita surah Mustaqim membuat korban tahun ni 5 ekor. Kita sembelih di pusat penyembelihan Peladang di Kuala Selangor. Kita sembelih ke sana lapas sekali dan potong 5. Sekarang ni dah 3 ekor. Lembu 1, lembu 2, lembu 3. Jadi mana ada lagi akan sampai lagi 2 lagi. Ada 2 ekor lagi dalam perjalanan lah. Kita tak sembelih di sini kan, kita sembelih di pusat penyembelihan di Kuala Selangor ke kat mana aku pun tak tahu. Ya, Kuala Selangor. Kuala Selangor, jadi macam itulah. So kita masih lagi menunggu 2 ekor lembu lagi. Ada 2 ekor lembu lagi. Ada 2 lagi. Kita baru dah dapat 3 ekor.
So kita masih lagi menunggu 2 ekor lagi lah. So, jadi sekarang kita buat 3 dulu. Kita buat 3 dulu, lepas tu baru kita sambung lah. Kau potong kecil-kecil ni Zam, untuk kita bagi berapa kilo satu bekas tu tak? Berapa kilo sebekas tu? Kilo satu plastik. 1 kilo satu plastik. Kilo sekilo. Dengan tekunnya asli. Okey, dah hampir ke penghujung ya. Kerja-kerja melapang daging. Semua dah ready. Dah ready dan boleh dah lagi dibagi-bagi balik ni.